Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari SD Channel ingin mengucapkan selamat datang kepada murid tingkatan 1 dan 4 yang akan mendaftar di SM Sains Dungun pada hari ini. Pada hari ini kami akan membawakan anda suasana pendaftaran dan juga suara daripada abah kami iaitu pengetua kami yang kami sayangi. Kemudian para pentadbir, guru-guru, ibu bapa dan rakan-rakan baharu kami untuk kita dengarkan perasaan dan harapan mereka. Jom kita ikuti. Terima kasih Abah kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami di sesi temu bual pada hari ini. Baiklah, sebagai seorang individu yang menjadi imej penting kepada Bumi Sains Dungun, apakah perasaan Abah terhadap murid-murid yang akan mendaftar pada hari ini? Pertama, terima kasih kepada SD Channel atas memberi peluang kepada Abah untuk memberikan sedikit ucapan kepada anak-anak yang baru daftar pada hari ini. Okey, Abah sangat gembira apabila ramai yang memilih Sekolah Menengah Sains Dungun sebagai pilihan mereka meneruskan pembelajaran peringkat menengah. Dan tahun ini berdasarkan senarai kita menerima lebih kurang dalam 140 orang murid tingkatan 1 dan lebih 20 orang tingkatan 4. Jadi selamat datanglah kepada semua yang mendaftar pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, bolehkah kami tahu apakah nilai utama yang Abah ingin terapkan kepada murid-murid SMSD? Okey, baik. Untuk semua murid SMSD sebagaimana yang Abah sebut sebelum ni, yang pertama, setiap seorang mesti ada perasaan ataupun sayang SPP. Perkataan sayang SPP maksudnya apabila kita ada sayang SPP, kita akan buat segala-galanya untuk pastikan kita sebagai salah seorang warga Sekolah Berasrama Penuh di Sekolah Menengah Sains Dungun mempertingkatkan keupayaan diri, membangunkan potensi diri untuk memastikan Sekolah Berasrama Penuh khususnya SMSD sebagai sekolah yang terbaik. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah harapan ibu bapa untuk anak sepanjang berada di sini? Yang pertamanya saya mengucapkan syukurlah kerana dapat menyambung pelajaran ke Sekolah Menengah Sains Dungun. Jadi apa yang saya harapkan pelajar dapat menimba ilmu dengan baik dan mengharapkan guru-guru di sini dapat memberi pendidikan yang sebaik mungkin dan seterusnya kita mengharapkan dari segi akhlak pelajar di sini dapat ditumpukan ke arah yang lebih baiklah, insya-Allah. Dan akhirnya saya mengharapkan semua pelajar di sinilah dapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM nanti dan dapat menyambung pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi sama ada ke universiti dalam negeri ataupun ke luar negeri. InsyaAllah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Tuan atas jawapan itu tadi. Sama-sama. Bersama saya sekarang, Teacher Teh Fadilah iaitu merupakan penyelaras tingkatan 4. Baiklah, bagi pendapat teacher, apakah cabaran utama murid baharu dan bagaimana teacher untuk membantu mereka dalam menyesuaikan diri dalam suasana baharu? Okey, baiklah. Sebelum tu, teacher ingin mengucapkan salam mesra selamat datang kepada pelajar-pelajar baharu tingkatan 1 dan 4 ke Bumi Permata Sekolah Menengah Sains Dungun. Okey, cabaran kepada murid-murid baharu di sini kerana di sekolah ini adalah merupakan sekolah berasrama penuh. Maka cabarannya ialah tinggal di asrama dan kamu perlu menyesuaikan diri dengan keadaan dan suasana baru. Okey. Di sini merupakan salah sebuah sekolah berasrama penuh yang kita tahu pencapaian akademik amat diutamakan. Maka
disiplin, pembahagian masa dan kesejahteraan emosi amatlah perlu diutamakan. Tapi don't worry, anggaplah itu semua sebagai satu persaingan yang sihat. InsyaAllah kamu akan dapat menyesuaikan diri kerana insyaAllah di sini kami guru-guru akan sentiasa dan juga kaki tangan sekolah akan sentiasa bersama-sama untuk membantu anda mencapai kecemerlangan yang diimpikan insyaAllah. Baiklah, sebelum berakhir, bolehkah teacher berikan sedikit nasihat kepada murid-murid tingkatan 4 untuk berjaya di sini? Okey. Memandangkan kamu adalah murid baru di sini, maka nasihat teacher, janganlah kamu rasa rendah diri kerana kamu adalah insan yang terpilih untuk sama-sama belajar di sekolah berprestij jugalah dikirakan. Jadi nasihat teacher, be consistent, okay? Remember, it is not the way you begin, it is the way you end. Dan insyaAllah kejayaan akan sentiasa bersama dengan doa dan tawakal jugalah. Okay, insyaAllah. Baiklah teacher, terima kasih atas jawapan itu tadi. Okay, sama-sama. Terima kasih. Bersama saya sekarang, Amirul Hakimi yang merupakan Ketua Murid SMSD 2026. Baiklah, apakah perasaan anda ketika kali pertama melangkah ke SMSD? Jadi perasaan saya ketika pertama kali melangkah ke SMSD adalah berasa bangga dan teruja kerana berjaya dan diberikan peluang untuk masuk ke salah satu sekolah SBP, sekolah berasrama penuh yang dikatakan maju dan berjaya dalam Malaysia. Baiklah, apakah perkara yang paling seronok yang anda pernah belajar di sini? Jadi perkara paling seronok dan menarik ketika belajar di sini adalah Sekolah Menengah Sains Dengun mempunyai persekitaran yang kondusif dan menarik serta ceria dan dibantu pula dengan dorongan daripada rakan-rakan dan guru memudahkan untuk sesi pembelajaran di sekolah ini. Baiklah, bolehkah anda berikan satu tips penting untuk berjaya di sekolah ini? Untuk tips berjaya di Sekolah Menengah Sains Dengun, para pelajar yang menjejaki kaki ke sekolah ini perlulah menetapkan niat yang utama iaitu untuk menuntut ilmu di Sekolah Menengah Sains Dengun. Perbetulkan niat daripada awal supaya tujuan kita, perkara kita yang kita lakukan daripada awal, daripada tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5 betul dan tepat dengan selaras dengan prinsip Islam. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawapan itu tadi. Bersama saya sekarang, murid tingkatan 1. Baiklah, awak perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafi Ridwan bin Muhammad Romi daripada Sekolah Kebangsaan Bandar Dulu. Baiklah, apakah perasaan awak ketika kali pertama awak mendapat tawaran ke Sains Dengun? Kejut lah sebab first time masuk asrama. Baiklah, apakah harapan dan kata-kata yang awak pegang semasa melangkah ke sini? Lalu buat orang tua bangga. Baiklah, itu saja. Terima kasih atas jawapan itu tadi. Semoga Rafiq boleh menyesuaikan diri di sini dan berjaya bersama-sama kami di sini. Terima kasih. Tadi suasana majlis pada hari ini. Sekali lagi diucapkan, salam mesra, selamat datang ke bumi SMSD. Di sini pemimpin dilahirkan. Semoga permulaan ini menjadi langkah awal kejayaan kita semua. Jumpa lagi di episod yang akan datang. SD Channel always inspiring. Bye!